berapa ramai latar background klien yang mungkin ada isu yang selalu bawa isu LGBT ni? Banyak ke? Okay, kalau nak cakap banyak tu susah sikit lah kita nak bagi statistik. Tapi boleh cakap dalam sebulan tu at least akan ada satu new case lah. Okay. Jadi new client lah. Setiap bulan akan ada juga. Selalu macam tu. Akan ada satu new client lah selalunya. So dalam seminggu tu mungkin akan ada satu session tapi dengan klien yang sama. So it depends lah. So boleh cakap macam tu lah, roughly every month at least one new client on LGBT punya isu. Okay. LGBT tu dia lelaki ke perempuan? Semua boleh ke? Depends. Boleh jadi lelaki, boleh jadi perempuan, boleh jadi dua-dua. Trans, yang dah trans tu taklah susah lah untuk kita cari sebab dalam konteks universiti kan. Yang nak ke arah tu ada lah. Ada. Selalunya diorang akan dia willing untuk jumpa Mira ataupun ada referral ke apa ke? Kebanyakannya memang voluntary lah. Itu yang the good thing lah. Sebab bila voluntary maknanya they want to do something lah. Nak buat sesuatu tentang benda tu. Maknanya they know something is wrong lah. Yang tu yang bagusnya. Selalunya kalau diorang cakap diorang nak do something and diorang rasa macam benda tu wrong, apa yang selalu diorang utarakan dekat Mira? Okay. Bila diorang datang tu selalunya diorang dah tahu dah, okay, aku ada perasaan yang sebegini yang rasa macam tak normal. So nak fit in the society pun susah kan. So tu yang diorang datang. Tapi ada juga yang datang untuk dia rasa selesa dengan diri dia. Yang tu agak mencabar lah. Sebab macam it goes against our principle lah kan, dengan moral, dengan agama kita. Tapi kebanyakan memang diorang datang untuk find a way to help themselves lah. Kebanyakannya yang macam tu. Okay, kita tahu kaunselor ni dia tak boleh ada judgement kan. Kita tak boleh bagi judgement. Tapi kita adalah Muslim yang kita sendiri ada judgement kita ada cara kita fikir. So macam mana Mira meletakkan tempat sebagai Muslim dan sebagai orang yang tahu benda ni salah secara moral, tapi kita juga adalah Mira juga adalah seorang kaunselor. Macam mana Mira buat tu? Okay. Sebagai seorang kaunselor, regardless of apa-apa isu pun lah kan, kita memang tak boleh nak terus letakkan any judgement in which kita akan nampak orang tu as a person yang ada masalah. So tak kisahlah dia nak jadi apa pun, kita nak dengar dulu. So apa-apa yang dia cakap, instead of kita patahkan apa yang cakap tu, kita dengar dulu. Sebab kadang-kadang bila kita dengar tu baru kita faham apa sebenarnya masalah dia. Contohlah, dia mungkin datang dalam keadaan yang okay, aku ni memang ada perasaan dekat same gender. Aku ni memang ada perasaan dekat the same gender. Tapi bila kita dengar, okay, apa yang berlaku sebenarnya before you rasa macam tu. Oh, rupanya dia ada history of sexual abuse. So kita nampak, oh sebenarnya dia ni ada isu trauma yang tak yang tak resolve lagi. So kalau kita meletakkan diri kita sebagai seorang Muslim, kita rasa macam kita kena bantu dia. Bukan sebabnya dia nak jadi gay, lesbian, trans ke apa semua ni. Mungkin sebab dia ada luka yang tak dirawat, yang membawa ke arah itu. Itulah yang saya rasa kita nak tolong sesama Muslim kita kena letakkan kita punya position dekat situ. So maksudnya lebih kepada kita mendengar untuk faham lah. Instead of kita ada judgement, kita nak apa ni, nak menghakimi. Betul. Tadi Mira cerita tentang ada klien yang ada sexual abuse. Mostly memang latar doang memang ataupun isunya memang ada sexual abuse ataupun tak. Saya boleh cakap kebanyakannya telah melalui proses grooming ataupun ada juga yang memang dia rasa daripada kecil dah ada perasaan tu. Kiranya daripada kecil dia dah sedar yang dia ada perasaan tertarik sesama jantina. So antara dua tu. Tapi kebanyakannya by environment lah. Maksudnya pernah kena group, pernah kena sexual abuse ataupun absence of father figure. Itu pun salah satu reason juga lah yang saya nampak. Dia tak ada strong male figure dalam hidup. Yang tu pun boleh bawa ke arah isu sexuality ni lah. Yang saya nampak. Tapi mostly adalah isu environment lah. Kebanyakannya environment. Ada tak yang klien yang memang tak ada faktor environment? Ada juga. Itu yang dia cakap daripada kecil dia dah start rasa. Contohnya dalam 5-6 tahun dia dah macam tengok cerita yang ada lelaki handsome, dia suka.
Tapi masa kecil dia tak faham kan, macam kenapa aku rasa tak ada. Dia orang just rasa macam suka. Macam admire macam tu. So ends up dia turn into a sexual feelings later on. Baru dia orang faham, oh aku sebenarnya suka lelaki rupanya, contohnya.